baru nak masuk 5. Tapi 52. Oh, okey lah. Itulah. For fun saja kan? For fun saja kan? Depan benar. Jom. Kali. Nampak je betul betul. Masuk TV. Bagilah orang lain. Okey, masuk YouTube bang. Mantap. Jangan lagi Pukul 30 minit settle. Okey. Yang penting kita enjoy 12 jam. Ada 2 artis tu ini. Ha? Ada artis tu. Siapa? 2 artis Satu saya Sadi, artis. Saya tadi mana? Kita vintage dia, Kita akan lalu tepi Syed Saddiq, kita akan vintage dia. Ada ni boleh dengan mic. Ada kat sini. Kita bersama pekerja-pekerja construction. Pekerja-pekerja construction, bang, site mana ni bang? Saya UiTM Shalam. MRT ni, semua pekerja MRT. Saya cari tepi. Pekerja MRT. Construction. Ni dah jauh daripada laut. Nampak kita sama-sama pekerja MRT. MRT kat laut. Benar-benar. Okey. 2 kilometer. Bukit Tonggek. Itu dia. Nak tahu nak ada belaya. Ini je. Ni CP Bukit Tonggek. Woi, penat lah. Okay bang. Like sangat. Ha? Eh, Abang Fendi. Woi, lelaki punya. Oh, saya muda lagi. Nah, cepat lah. Tengok. Okey, Abang Fendi. Sampai jumpa. Ini bukit kedua. Bukit tambahan. Siapa repeat Sam tambah sini. Second hill. Wih, member semua dah tinggal lah.
3.5 bukit ketiga. Ya, 5 kilo dah. Hampir satu loop. Oi. Oi, perang konten. Ni lari ke apa? Sejukkan badan mereka. Jika siang tadi mereka mengharungi cuaca yang boleh bertemu panas, seperti malam ini ditemani dengan hujan renyah-renyah untuk betul-betul 52 km. Selamat kembali. Itu dia kita punya influencer. Mari teman-teman menamatkan loop yang pertama beliau. Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? 8 lagi. Dia untuk membuat coverage UiTM Ultra. Memenangkan ini adalah event UiTM Ultra pertama beliau. So kita tunggu first loop beliau di YouTube channel beliau. Alright. 42. Selamat kembali peserta semua. Wow. Makan. Akan saya dapat cantumkan malam yang cukup sibuk untuk saya pada malam ini. Kerana dengan orang peserta yang akan terus yang tidak putus-putus. Tonggik. Naik tonggik. Okay, second loop. Okay, 7 to go. UiTM Ultra 52 km khususnya. Itu dia pemengaruh kita, saudara Sudirman. Loop kedua 2 atau 3, terima kasih. Tapi selamat kembali ucapkan kepada anda semua. Congratulations, Tania. Dapat jalan-jalan juga. Boleh tengah lari ke boleh? Makan dulu. Kacau orang lagi. Ini ada syok tak lari. Gila. Bawa dua loop. Bawa dua loop dia jamahnya ni. 3 loop nasi kandar. Oi. Sampai. Okay, 1 jam 35 minit. Masuk ke third loop. Kita target 5. Tu kalau nak rest sekejap. Sampai separuh dulu lah. Loop ketiga. Dua jam 20 minit. Distance 17.9. Strong. Ibarat yang ngantuk lah. Ngantuk. Macam mana 100? Dia macam ni lah cerita dia. Kita buat 100 sebab kita nak mencabar diri kita. Tapi itulah, aku kalau habis ni baru loop 72. 72 okey lah. 72 tapi dah tarik. Semua tempat tarik lah. Semua tu. Aku cuba kejar. Kau dah lewat apa? Oh, loop keempat. Nak masuk 4 lah.
4. Lagi 5 lah. Okey lah lagi 5. Kau? Lagi 6 lah. Aku kejar. Ha? Aku kejar. Kau kejar apa? Kau habis dulu. Boleh. Dia tu, dia tarik lah. Hai Umi. Dah belum? Baru 3. Dah marah. Jauh datang ni pada Johor ni kena habis. Itulah. Gelak. Gula juga bang. 52 juga ke? 52. 52. Ni nak masuk 4. Okey. Dah nak masuk 4 ke dah masuk 4? Baru nak masuk 4. Okey, loop keempat. terbaru Settle. edisi yang ke-7 untuk tahun 20. Berapa jam lah? 3 jam 16. 5 kilo lagi. 5 kilo. 5 loop lagi. 8 orang finisher kategori 104. 6 daripada kategori seorang kategori wanita terbuka ataupun the only female runner who has finished 104 kilometers. Congratulations Rinzi Amor. Kita ada mama di sini. Berapa loop dah? Sudah berapa? Tahu berapa? Masuk kategori berapa? 100 miles. Oh, 100 mile. Loop dah tak ingat. Loop sajalah. Cuma apa tu? Sana baru ingat. Sampai sana cakap berhenti bawa berhenti. Biarlah berhenti dah berhenti. You? Baru nak masuk 5. Tapi 52. Oh, okey lah. Itulah. For fun saja kan? For fun. Bukan senang oh. Itulah. Looping kan. 50 loop berapa kali? 9. 9. Satu kali sudah mental. Aku tak larat saya. Amin. Wabarakatuh. Loop. Amirul Amin Syamsul Kamal. Tempat kedua keseluruhan UITM. Oh, dah habis dah. 20. Promo 5 loop dia dah habis dah. Alright, kita akan bacakan catatan masa beliau. Apakah catatan masa beliau? 5, 4 lagi. Amirul Amin. Wow, juga rekod baru 42 saat. Makan lagi lah. Apa Ahmad? Meninggalkan Abu Ahmad Amirul Amin Syamsul Kamal yang baru sahaja menamatkan larian beliau dengan catatan masa 4 jam 28 minit. Lapar. Jadi saya akan bersama-sama dengan Aziz kita akan interview beliau tentang larian beliau pada malam ini. Okay, finish loop ke-6. 3 tu bro. Alright, itu dia, kita dah ada senarai lengkap untuk kategori lelaki terbuka 52 km. Kita dah ada senarai lengkap 10 yang ke atas. Jadi Rasa nak tidur pun. yang melamatkan lari anda tak nak diri ucapkan. Walaupun akan berjaya top 10 tetapi Ke lagi 3. Anda don't forget sekali lagi hantar teman medal dan juga tim. Sekarang 2.42. Tak tahulah sempat ke tak sebelum subuh. Berhadapan dengan pintu masuk stadium. Okey, untuk kategori lelaki veteran. Okey, lap ke-7 settle. Tidur kejap tadi 10 minit. Keluaran sanggup ni. 13 jam 16 minit 26 saat bagi kategori masa lelaki sekarang dah veteran. Tempat pertama diungguli 6 jam 55. Ali 13 jam 39 minit 48 saat. Syed Muhammad Nazmi Syed Omar 15 jam 26 minit 6 saat. Continue lah sampai habis. 15 jam 2 lagi. 17 saat. Muhammad Afandi Mat Saad di tempatnya. Okay, loop 8. One last one.
cakap boleh terbalik. Sekarang pukul 5. 11 ni kena habis dalam masa sejam. Tonggik untuk kali ke-9 dan terakhir. Tak rindu, tak rindu. Thank you. Kita jumpa lagi tahun depan. Guys, bang. Rasanya bukan Bukit Tonggik dan Bukit Chancellery tu yang susah. Bukit Seroja ni yang susah sebenarnya. Panjang ni. Satu part. Sekejap lagi sampai roundabout sana. Satu part lagi. Panjang lah. 800 meter. 1 kilometer kot. Ni kot polis Seroja. Seroja. Azad. Ni second part dia. Bawah tu naik lagi satu. Best. Fendi Eco. Dia berapa kilo? Ya. Ha. Dia 100. Pak Fendi Eco tak nak teman, Fendi Osman temankan. Tinggal lagi berapa? Lah satu. Ada berapa? Lagi satu. Baik. Okey. Gulak. Gelap. Finally. Last loop habis. Yeah. Oi. Aduh, tak dapat under 100. Lupa pause jam. 8 jam 51. Rasanya 8 jam 50 kan. So berjaya visi sebelum subuh, visi Sabnai. Secara keseluruhan saya boleh katakan acara ni berlangsung dan dianjurkan dengan sangat baik. Cuma pendapat saya, dua benda yang boleh tambah baik. Pertama sekali, makanan. Saya tak pasti, hidangan dia mungkin ada kacau sikit sebab masa saya berhenti, makanan tu tak banyak variety, jadi saya makan apa yang ada saja. Kemudian yang kedua, saya rasa air Coke tu kalau boleh letak Coke yang betul-betul Coke, bukan cola. Sebab kalau kita lari Atra ni, kita memang cari Coke, tapi bila cuba cola tu mungkin tak kena dengan perut, jadi dia mengganggu sedikit. Dan kalau tanya saya secara peribadi, saya boleh cakapkan acara ni antara yang best yang anda patut cuba, sebab crowd dia menarik, ramai, best, happening gila. Walaupun lari tengah malam, kita still enjoy, ramai kawan-kawan ada. Kemudian route dia pun not bad,
sebab dia naik bukit turun bukit, so tak bosan. Kalau flat saja kita bosan, tapi UiTM ni dia ada 3 bukit yang gila, tapi enjoy lah benda tu. Kita struggle masa naik, masa turun kita boleh pulun balik. Jadi kita boleh bermain kat situ lah. Kalau orang yang first time nak cuba Atra, mungkin boleh buat dekat sini. Saya sepatutnya buat 104 km tahun ni, tapi ada masalah lutut, saya downgrade. InsyaAllah tahun depan kot saya nak buat 104 km tu. Kalau ada rezeki kita jumpa tahun depan. Assalamualaikum. Bye bye.